Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Zafran Safi bin Muhammad Nizar. Dan saya Azra Amani binti Muhammad Faris. Kami dari TVPSS Sekolah Kebangsaan Bertampulu. Hari ini kami akan bersama anda membawakan liputan khas sempena hari pertama sesi persekolahan. Betul tu, banyak raga, banyak senyuman dan banyak cerita menarik untuk kita kongsi. Jadi, jom kita mulakan. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Nama adik siapa? Nurjana Fanisa binti Muhammad Nasir. Comelnya nama. Adik dari kelas mana? Satu Dahlia. Okey adik, sekarang ni adik dah ada berapa kawan? 10. Banyaknya. Abang dulu baru ada 2 kawan seminggu. Okey adik, last soalan Apakah harapan adik untuk tahun ini? Bangkitkan ibu ayah saya. Banggakan ibu ayah. Bagus harapan tu. Adik, abang doakan supaya berjaya dunia akhirat. Okey adik, nama adik siapa? Nama saya Aira. Oh, comelnya nama. Adik dari kelas apa? 1K. Oh, best tak pergi sekolah hari ni? Best sangat-sangat. Oh, bagus, semangat tu. Okey, soalan last adik. Apa harapan adik pada tahun ini? Saya nak belajar matematik. Bagus tu, semangat sangat. Okey, itu saja. Bye. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama awak apa? Nama saya Adam Haikal bin Muhammad Nizam. Oh, awak dari kelas apa? Saya dah kelas 4 penggesu. Oh, apa azam awak pada tahun ini? Saya nak dapat semua UAS saya A+. Oh, yakin betul awak. Semoga berjaya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Hai, nama awak siapa? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Firas Sakib bin Muhammad Faris. Tahun berapa ya sekarang? Saya tahun 6. Apa azam awak untuk tahun ni? Azam saya mencapai A dalam subjek matematik. Oh, nampak yakin Terima kasih. Semoga berjaya nanti. Sama-sama. Hai, nama awak siapa? Nama saya Muhammad Ahmad. Tahun berapa sekarang? Sekarang tahun 3. Okey, tahun baru ni semangat macam mana? Semangat full bar ke separuh bar? Semangat full bar. Apa azam awak tahun ni? Azam saya tahun ni nak bangun awam. Bagus, nampak yakin tu. Terima kasih, semoga terus berjaya. Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu. Boleh cikgu kongsikan bagaimana suasana hari pertama sesi persekolahan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada semua saya ucapkan selamat kembali ke sekolah. Dan untuk perkongsian pengalaman pertama hari persekolahan tahun ini, bagi saya sangatlah diurus dengan baik. Dan semua murid di SK Bertampulu ceria dan tidak sabar untuk memulakan sesi persekolahan pada tahun ini. Apakah harapan cikgu untuk murid-murid pada sesi persekolahan tahun ini? Okey, harapan saya sebenarnya banyak, tetapi untuk sementara ini yang paling penting adalah supaya murid-murid kita ceria, cergas dan bersedia untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya dapat merangkul dan meraih banyak kejayaan pada tahun ini. Akhir sekali, cikgu ada pesanan pendek untuk murid-murid terutamanya tahun 1. Ya, terima kasih kepada murid-murid tahun 1. Saya ucapkan selamat bersekolah dan semoga anda semua ceria dan terus mahu belajar di tahun 1 tahun ini dan selamat menjalani program transisi dan membiasakan diri dalam rutin seharian anda sebagai seorang murid di SK Bertampulu. Terima kasih. Sama cikgu. Selamat kembali ke sekolah. Selamat pagi cikgu. Hari pertama sekolah pun dah meriah. Macam mana mood cikgu pagi ni? Selamat pagi. Hari ini sangat menyeronokkan, ceria dan sangat gembira untuk melihat ramai murid datang ke sekolah pada pagi ini. Cikgu sendiri rasa macam mana bila nampak murid hadir ke sekolah pada hari pertama? Saya sangat seronok bila ramai murid yang datang ke sekolah dalam keadaan yang ceria, dalam mood yang baik. Jadi kita pun happy tengok anak-anak murid kita happy ke sekolah. Baik, terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini. Bersama saya, Puan Juhaida. Puan. Biasanya hari pertama ni semua orang semangat. Ada tak perkara yang paling cikgu suka tentang hari pertama sesi persekolahan? Okey,
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zafran. Okey, biasanya hari pertama ni memang semua bersemangat. Tapi perkara paling cikgu suka lah tengok gelagat adik-adik awak tahun 1. Kita tengok gelagat mereka sampai balik nanti. Yang tu paling seronok. Kalau cikgu boleh bagi satu nasihat ringkas untuk semua murid-murid di SK Bertam Hulu supaya tahun ni berjalan dengan baik, apakah nasihat ringkas cikgu? Okey, nasihat cikgu mudah aja. Jaga disiplin dan yang penting adab dulu baru ilmu. Okey, itu sahaja tu. Sekian dari saya, terima kasih. Sama. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Apakah tujuan utama lawatan ke Sebahu pada hari pertama persekolahan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia untuk daripada PDRM sendiri untuk kawalan keselamatan dan pemantauan di sekolah-sekolah yang baru dibuka. Bagaimana Tuan melihat suasana permulaan sesi persekolahan hari ini? Okey, untuk hari ini dapati sesi berjalan lancar, keadaan teratur, suasana pun tenang untuk kita jalan lah. Apakah harapan Tuan terhadap seluruh warga Sebahu? Okay, harapan saya sebagai PDRM atau PPS untuk Sebahu. Okay, jadi supaya sekolah ni akan selamat dan terjagalah. Akhir sekali, ada pesanan ringkas untuk murid-murid Sebahu. Okay, pesanan ringkas dari PDRM supaya sekolah selamat, anak-anak ceria dan tiada sebarang masalah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Puan, nama Puan siapa? Salam, nama saya Najihah. Puan hantar anak sekolah darjah berapa? Darjah 1 seorang, darjah 2 seorang. Kan nasihat Puan untuk anak Puan? Anak yang kedua-kedua je lah. Okay, nasihat saya adalah pertama sekali dapat menyesuaikan diri lah dengan tahun baru ni kan, darjah 1, darjah 2, kemudian dapat menimba ilmu dengan tenang, berlapang dada, kemudian itulah dapat adapt dengan suasana yang barulah untuk tahun baru ni. Sebab Kali Puan, apakah harapan Puan kepada 2 orang anak yang bersekolah di SK Bertam Hulu? harapan saya semoga ilmu yang diberi oleh cikgu dapat membantu anak-anak dalam pembelajarannya dunia dan akhirat lah. Sampai situ saja. Terima kasih Puan. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Nama anak Puan siapa? Nushifah Raisa. Oh, apakah nasihat ringkas untuk anak Puan? Saya harap dia dapat sesuaikan diri dekat tempat baru. Apakah harapan Puan untuk anak Puan? Saya harap dia dapat belajar dengan baik di tempat yang baru pada hari inilah. Ya, terima kasih Puan. Sama. Baiklah, itu sahaja daripada kami untuk hari pertama sesi persekolahan. Kami harap semua murid terus bersemangat sepanjang tahun ini. Jangan lupa datang sekolah, jangan lupa makan dan paling penting, jangan lupa buat kerja sekolah. Kami dari TV PSS Sekolah Kebangsaan Bertam Hulu ingin mengucapkan selamat memulakan sesi baru. Jumpa lagi. Bye.